Assalamualaikum, hai, jumpa lagi di channel YouTube saya, Ayu Apar Family. So hari ini saya nak masak kue lopis, kue tradisional. Okeylah, jom kita tengok apa je bahan yang sudah saya sediakan. Okey, ini borang pulut. Saya sudah rendam, sudah basuh, ada 1/2 kilo. Sebelah ni ada daun pisang. Yang sebelah ni ini lidi untuk tusuk dia. Okeylah, mari kita bungkus kue lopisnya. Okey, macam ni cara dia. Kita masukkan, kita ni lipat daun apa dia, daun pisang. Okay, sekarang kita buat macam ni, senang je. Okay, buat macam ni pun boleh. Kita simpan, lepas tu kita tusuk. Okey, macam ni. Kita buat kecil je. Kita try satu lagi. Kita lipat dia punya daun. Okey, sekarang kita masukkan dia punya beras ketan. Kita isi, saya buat kecil-kecil. Okey, kita buat macam ni. Okey, kita lipat. Macam ni pun cantik juga ni. Kita tusuk. Okey. Ni dah siap 2. Saya buat seterusnya sampai selesai. Alhamdulillah, ni semua yang 1/2 kilo tepung beras pulut tadi. Ini dah siap. Sekarang siap untuk kita rebus. Sekarang mari kita rebus dia punya lopis. Sekarang ini air dah standby. Saya dah panaskan tadi. Sekarang saya letakkan pewarna hijau supaya dia hijau. Lopis hijau. Saya letak sedikit garam. Nanti kita punya lopis dia hijau. Sekarang saya masukkan dia punya lopis. Dapat 24. Saya tambah dia punya air. Tambah dia punya air. Okey, sekarang saya tutup. Saya masak sehingga 20 minit. Okey, saya nak buat kuah lopis. Ini ada gula 200 gram, gula merah. Sekarang saya letak air. Saya letak garam. Letak sedikit garam. Okey, sekarang saya letak hujung sudu gula pasir. Sekarang saya buka api. Kita kacau perlahan. Kita tunggu dia sampai mendidih. Gula merah dah hancur. Sekarang saya letakkan
air tepung beras. Saya bancuh dulu dengan air biasa. Sekarang saya masukkan ke dalam. Biar dia kuah pekat. Okey. Oh, kita tutup api. Dah buka kuah ni. Okey. Dia punya kuah dah masak. Okey, ini kelapa parut deh. Sekarang saya masukkan dia punya garam sikit. Sekarang saya nak bungkus, saya masukkan ke dalam apa ni? Pakai daun pisang. Ni, kita campur rata dulu. Okey, sekarang kita bungkus. Kita masukkan ke dalam ni. Kita masak rebus sekali dengan dia punya pulut. Okey, kita bungkus. Kita jepit. Okey, ni kita masukkan di dalam. Okey, sekarang kita tengok punya lopis. Ini dah hampir 20 minit. Sekarang saya masukkan kelapa parut deh. Saya tumpang kat sini. Okey. Saya tutup. Okey, dah 20 minit lebih. Sekarang saya buka. Saya keluarkan dia punya apa tadi? Ini kelapa. Saya masak sekejap. Sekarang kita keluarkan dia punya ni. Susah juga nak keluarkan dia. Ni, angkat je lah satu-satu. Ni. Kita angkat. Oh, pecah. Ni. Pecah. Okey, panas. Okey, ini kue lopis saya sudah masak. Yang ini dia punya kelapa. Sekarang saya buka. Ini kelapa dia. Ini kelapa parut. Alhamdulillah, kue lopis saya sudah masak. Sekarang saya siap untuk sajikan untuk minum petang. Okey, sekarang mari kita buka ibunya kue lopis. Masih panas. Okey, terima kasih yang sudah menonton video saya dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Selamat menikmati.